Rakaman sebelumnya kita lihat bentuk graf kuadratik. Bentuk graf kuadratik adalah berbentuk U ataupun U songsang, ya, U ataupun U songsang. So either kita ada bentuk ini ataupun kita ada bentuk ini, right? So oleh kerana ia adalah lengkung, maknanya dia secara natural, dia mesti mempunyai satu titik yang paling tinggi dan satu titik yang paling rendah, right? So itu adalah titik dekat sini dengan titik dengan ini. So ia ada nama yang khas. Okay, first kita lihat titik minimum. Suatu fungsi kuadratik mempunyai titik, ada dua kali pula, mempunyai titik minimum bila A adalah lebih besar daripada sifar. So remember, bila A adalah lebih besar daripada sifar, bentuk graf ialah bentuk U. Okay, bentuk U. Okay, jadi titik graf yang terendah, ya. So nilai Y ataupun koordinat Y yang terendah is this, dekat sini, right? So dia bermula, graf ini kita ambil kira, katakan dekat sini adalah 5. Maka kalau saya turun ke bawah sampai ke titik ni, yang ini mestilah kurang daripada 5 kan, dan itu adalah, katakan yang ini adalah 2. Titik itu mestilah titik yang terendah, sebab selepas itu graf tu naik balik. Oleh kerana itu ia dikenali sebagai titik minimum. Dan ada satu lagi nama bagi titik minimum, dan selepas ni kita akan lihat titik maksimum, iaitu vertex. Vertex pun digunakan untuk menyatakan kedudukan titik yang terendah dan titik yang tertinggi. Okay, so pada titik ini koordinat dia adalah XY. So Y adalah titik yang terendah ataupun nilai yang terendah, dan X adalah nilai yang sepadan dengan nilai Y itu. Okay, rakaman-rakaman akan datang kita akan lihat dengan lebih terperinci bagaimana nak tentukan koordinat bagi titik minimum dan titik maksimum. So itu adalah titik minimum, right? Okay, jadi titik maksimum pula ialah the opposite of it. Bila A adalah negatif, graf kita adalah U songsang. Bila ia adalah U songsang, maknanya titik maksimum ini mempunyai nilai Y yang tertinggi. Okay, nilai Y yang tertinggi. Yes, okay. Dan koordinat X-nya pula adalah koordinat X yang sepadan dengan koordinat Y itu, right? So titik ini dikenali sebagai titik maksimum, dan kita boleh nyatakannya dengan menggunakan sistem koordinat iaitu X dan Y. So itulah titik maksimum dengan titik minimum.